break the news with the mind on fire. Truth in my chest like a live wire. They build walls but I walk right through. Turn every system into something new. No cover-ups, I expose the game. Padmanala, remember the name. I speak facts that the current sphere. If you're fearing this, not your revolution starts here. 5 bilion. 5 bilion. Itulah jumlah duit negara yang lesap setiap tahun. Lesap masuk poket sindiket, bukan masuk poket korang. Tapi, Kejap. Sebelum aku nak bogilkan data-data yang ada ni, pasal macam mana diorang hantu-hantu ekonomi ni curi duit kita, aku nak korang buat satu benda untuk negara. So, tekan butang subscribe dan loceng tu sekarang. Sebab kat Pon Monolog, kita tak cakap kosong. Kita cakap base fakta. Dan tolong like dan share video ni supaya member-member korang yang tengah sak okor tu tahu realiti yang sebenar. Satu soalan cukup emas yang aku nak tanya korang dulu. Cuba korang jawab secara jujurnya. Korang rasa dengan naikkan cukai rokok akan kurangkan perokok atau akan mengayakan penyelundup? Cuba korang komen. Aku nak tengok apa korang tulis. Pocah. Bila kita cakap pasal rokok Seluduk Ramai Ramai ingat ini cerita berjalan. Tapi datang Mei 2024 tahun lepas lah, menunjukkan satu fakta yang menakutkan dengan 55.6% pasaran rokok Malaysia adalah rokok yang tak sah. Aku marah, aku jealous. Tak. Maknanya apa? Maknanya majoriti perokok di Malaysia ramai yang tak bayar cukai. Sistem kita kalah dengan pasaran gelap, bro. Dan modus operandi mereka dah berubah. Dulu, mereka seluduk dekat dorong tikus. Sekarang, mereka main kopi ori, bro. Kopi ori. Data di dalam visual di atas menunjukkan rokok dengan stem cukai palsu naik mendadak dah ke 13.8%. Mereka tipu custom, ke custom tertipu dengan diorang, ataupun siapa yang tipu siapa? Tipu peniaga ke? Dan paling sedih, mereka tipu ramai pengguna yang ingat mereka ni beli dengan sah. Korang tahu? Boleh korang apa nak buat? Aduh. Aku ni bukanlah apa, sebagai pendukung bagi aspirasi Malaysia Madani yang dibawakan oleh PMX. Aku amat setuju dengan reformasi yang dibuat secara fiskal. Kita nak negara ni sihat, kita nak hasil cukai itu bertambah. Itu merupakan satu niat yang murni. Tapi dalam politik dan juga pentadbiran, niat itu tidak menghalalkan kelemahan dan juga pelaksanaan. Bila kita naikkan cukai rokok secara drastik tanpa menutup lubang sempadan yang ada, apa yang kita sedang buat adalah mencipta insentif ataupun inisiatif yang baru bagi penyelundup untuk menyelundup. Kau bayangkan, rokok yang sah dekat kedai mamak yang ada dekat depan ni RM20. RM20 daripada RM1 2 kupang.
Dari RM70.02. Rokok seluduk yang ada pula pada hari ini bukanlah harga dia RM1.02. RM8. Berbeza dengan RM20 dengan keuntungan RM12. RM12. Itu merupakan margin keuntungan yang cukup besar untuk sindiket rasuah, lari cukai, kekerasan. Ini yang PMX selalu ulang-ulangkan berkenaan dengan ketirisan. Kita ni sibuk nak isi air dalam baldi naikkan cukai. Kita lupa baldi tu, rupanya ada lubang yang besar. Kalau penguatkuasaan itu lemah, siapa yang layak untuk menjadi penguat kuasa? Kami ni dulu nak masuk belajar harapkan beasiswa. Tapi sekarang siapa yang paling terkesan? Kami juga. Bukan orang kaya yang duduk dekat bangsa tu. Bukan. Tapi peniaga kecil kita, kedai runcit yang jujur, jualan mereka jatuh sebab orang cari yang lebih murah di pasaran. Dalam 5 bilion yang hilang itu, ada duit kita. Itu duit subsidi minyak. Duit bantuan sekolah. Duit ubat kat klinik kerajaan. Mana nak mampu pergi klinik swasta? Bila ketirisan itu berlaku, yang rugi bukan menteri, bukan. Tapi Makcik Kia, Makcik Minah yang dekat kampung, dekat hutan lintang Simpang 4, Sungai Dulang. Siapa nak peduli kat dia? Dia orang tu lagi perlukan bantuan. Apa ni? Tak nampak apa ni? Baru nampak. Reformasi ni bukan magic abracadabra. Satu-satu reform ni satu-satu dengan betul-betul. Bukan abracadabra. Lebih baik pakai kemenyan, lagi senang. Betul. So, jumpa lagi dengan saya, Safwan Zubair.